Moden ni, kita selalu jumpa pemain winger yang selalu menonjol. Ada Mo Salah, ada juga Bryan Mbeumo, Matheus Cunha, Gabriel Martinelli ke, Bukayo Saka ke. Ni semua nama-nama yang normal. Ada juga player yang winger, sekarang ni mungkin orang nampak dia, tapi 2-3 tahun sebelum ni ataupun 1-2 season sebelum ni dia perform juga, cuma orang tak bagi perhatian sangat. Contoh season ni Antoine Semenyo. Dia ni daripada dulu dah perform sebenarnya, tapi disebabkan season ni mungkin dia punya fantasy point berdentum-dentum, ramai lah orang yang ambil pot. So minggu ni sebenarnya kita buat pasal seorang player yang dah memain kat beberapa negara. Dekat Portugal pernah main kat England, now main kat Jerman. Tapi tak tahulah akan datang dia akan main kat mana pula. Bila sebut player nama Luis Diaz ataupun nama sebenar dia Luis Fernando Diaz Marulanda, dia ni lahir masa 13 Januari tahun 1997 dekat Barangkas, satu kawasan penempatan Lombok dekat belah selatan La Guajira. La Guajira ni memang terletak dekat Colombia. Kalau cerita pula pasal La Guajira ni, reporter bola dekat negara tu, Juan Felipe Sierra, dia cakap La Guajira ni salah satu kawasan yang paling teruk dekat Colombia. Kenapa dia cakap macam tu? Disebabkan ramai budak yang mati tak cukup makan. Tak cukup makan dah satu hal, and then sumber air yang ada kat situ pun susah nak dapat yang bersih. Senang cakap, kehidupan kat sana memang bukan macam orang senang lah. Yelah, kalau dah cerita makan tak cukup, air tak bersih, dekat negara kita ni ada juga macam tu. Bila borak pasal cara Luis Diaz ni membesar, mak dia Silenis Marulanda and then bapak dia Luis Manuel Diaz memang banyak bagi pengajaran yang berguna dalam hidup dia. Bapak Luis Diaz ni pengajar bola sepak, senang cakap coach lah, and then siap ada sekolah sukan sendiri. Nama sekolah sukan tu Klub Bola di Barangkas, senang cakap dekat kampung dia. And sampai hari ni diorang still lagi run sekolah tu. Dekat dalam sekolah tu ataupun klub tu ada lebih kurang 130 students daripada umur 5 tahun sampai 15 tahun. Tapi bila cerita pasal kau run satu klub bola sepak ataupun akademi bola sepak, first keyword dia disiplin. And aku tak surprise bila cerita pasal bapak Luis Diaz, sebab dia ni membesar dulu TV pun tak ada kat rumah. Bukan sebab tak mampu, tapi memang bapak dia tak nak ajar benda tu. Lagi satu, waktu Luis Diaz ni membesar, mak bapak dia bercanggah sikit pendapat. Mak dia memang tak nampak anak dia ke arah bola sepak, and even tak galakkan pun. Tapi disebab bapak dia ni disiplin, dia tahu macam mana nak guide anak dia, bapak dia keras. Sebab itulah bapak dia guide sampai dia besar dalam bola sepak. Luis Diaz ni anak sulung daripada 3 orang adik-beradik, semua lelaki. Adik dia Roger Diaz dan juga Jesus Diaz. Family dia ni origin daripada Puak Wayu. Diorang ni golongan yang dapat lawan penaklukan Sepanyol kat situ. Tapi sebab penempatan diorang ni agak jauh, diorang ni nampak macam ketinggalan sikit. By the way, korang mesti pernah dengar cerita pasal mak bapak Luis Diaz ni kena culik. Aku rasa benda ni baru lagi, tak adalah 2-3 tahun lepas. Tapi kalau ada yang tak sedar ataupun tak tahu pasal benda ni, cerita tu sebenarnya jadi lepas ada satu geng pemberontak dekat belah Colombia ni. Nama geng tu kumpulan ELN. Geng ELN ni pula dah culik mak bapak dia. Waktu mak bapak dia tengah elok je isi minyak dekat pam minyak. Tapi mak dia kena tahan berapa jam je. Yang sedih, yang pening cerita pasal bapak dia. Bapak dia kena tahan sampai bawa pergi kat satu kawasan gunung, sampai nak dekat 2 minggu kena tahan. Kes tu settle lepas geng ELN ni dah nego dengan PBB and then agree untuk lepaskan bapak dia. Lepas kes tu, ada juga yang suggest Luis Diaz ni untuk tinggalkan kampung tu. Tapi member tak nak. Dia memang firm nak family dia stay kat situ. Dia nampak apa yang jadi kat dalam family dia tu, especially kat bapak dia, as a simbol keamanan yang boleh bagi inspire kat orang kampung tu. Daripada kena tahan, tapi disebabkan kau nego elok-elok, benda tu boleh settle. Bila cerita pasal kehidupan bola sepak Luis Diaz, semua tu mula waktu start satu tournament Copa Americana de Pueblos Indígenas masa tahun 2015. Dalam bahasa mudah dia, tournament ni ala-ala Copa America tapi ikut puak. And sebab Luis Diaz ni duduk dalam Puak Wayu, dia dapat main dalam tournament tu. Bila dah main, perform, terus dapat trial untuk Atletico Junior masa 2016. Punyalah smooth laluan tu. Bila pergi trial, dia dapat and terus join satu tim Barranquilla. Waktu nak membesar dulu, sebenarnya Luis Diaz ni, dia ada masalah sikit dengan badan dia. Ada masalah malnutrition. Problem ni sama ada dia lebih zat ataupun terkurang zat. Tapi kalau kau tengok gambar dia waktu dulu, waktu dia awal-awal start main bola, waktu dia muda kecil-kecil dulu, kau tengoklah dengan badan halus, kurus keding, rambut pun macam ada tak ada. Kalau macam aku ni dah botak, dah memang betul. Tapi dia memang nampak macam ada tak ada. Bertumpuk sana, bertumpuk sini. Memang nampak tak sihat. Tapi bila dapat join Barranquilla, tim tu agree untuk sponsor dia, untuk tanggung dia punya kos, nak betulkan balik badan dia. Sampai dia naik 10 kilo daripada berat asal. April 2016, debut dia untuk senior tim Atletico Junior. Tapi setahun lepas tu, barulah Luis Diaz ni dapat serap pergi join first team. Benda ni ambil masa 2 tahun sebelum dia jadi regular starter ke Atletico Junior. Dan sepanjang proses tu, progres dia memang cantik sampai masuk tahun 2018 bila dia dapat skor 16 gol dalam semua competition. Bila masuk tahun 2019, dah banyak klub dah memang mula perhati dia ni and nak try bawa masuk pergi tim dia orang. Waktu tu ada tim yang memang nak tarik dia, Zenit St. Petersburg, and then ada Porto.
Tapi disebabkan pengaruh daripada beberapa nama besar dalam bola sepak, benda tu sebenarnya pergi ke arah decision yang dia buat lepas tu. Falcao, James Rodriguez, and then ex-manager Colombia, Carlos Queiroz, semua ni memang convince dia untuk pergi Porto. So last kali dia decide untuk pergi Porto, main dekat Portugal. By the way, kalau korang pernah dengar Carlos Queiroz, yang mana tak sedar, itulah coach pertama Galacticos kat Real Madrid dulu, yang first tahun 2003. Dah 6 kan, member time tu assistant je kat MU, bukannya performana pun. Julai 2019, Luis Diaz sign kontrak 5 tahun dengan Porto, and dalam agreement tu Porto siap pegang 80% dia punya economic rights. Masa dia join tu memang jadi highlight yang besar dekat Portugal, sebab Porto baru je lepaskan key player. Time tu antara nama yang kita memang familiar, Ricardo Pereira baru gerak pergi Leicester City, Diogo Dalot baru pergi MU, and then centre back Eden Militao baru je tinggalkan Porto, gerak pergi Spanyol, join Real Madrid. First season Luis Diaz dengan Porto masa 19-20. Macam yang orang selalu expect, bila player baru sampai kat satu liga, memang perlukan masa. Tapi Luis Diaz dia buktikan benda tu salah. Bila sampai je, dia collect 50 appearance, senang cakap 50 kali dia main, and then 14 gol. Dalam tempo tu juga, dia jadi third top scorer untuk tim, lepas Francisco Suarez dan juga Musa Marega. Bawah dia pula ada Alex Telles, 13 gol. Performance dia memang super waktu tu, sebab dapat collect 2 trofi dekat Portugal, Liga and then Taka dia Portugal. Orang mula bagi attention betul-betul kat dia bila start season 21-22. Dapat goal of the month masa lawan Guimarães. Game tu menang 2-1, and dia punya goal tu kalau kita tengok balik, try dari hujung box and then kena tiang, masuk. Terus dapat award player of the month untuk Oktober and best striker untuk bulan 11. Sebulan lepas tu, dia lagi sekali dapat award tu. Logik, sebab dapat collect 4 gol and 3 assist dalam tempoh sebulan. Tu cerita kat Porto. Bila dia pergi Liverpool pula, jalan cerita lain. Nak-nak lepas dia jadi joint top scorer, masa Copa America 2021, share dengan Lionel Messi. Asalnya Liverpool plan nak sign sama nanti ataupun musim panas. Tapi bila Tottenham Hotspur dah masuk line, terpaksalah tukar plan. Everton pun tunggu, Mikel Arteta ke Arsenal pun tunggu nak tarik dia juga. Transfer fee dia pergi Liverpool tu lebih kurang 37 juta pound. Tapi kalau nak cerita semua cost, ada penambahan ke apa, total 49 juta pound. Cuma waktu dia pergi Liverpool tu sebenarnya ada cerita juga. Asalnya perpindahan tu hampir-hampir tak jadi, sebab member macam nak stay dekat Porto. Tapi ada beberapa sebab yang lain pula yang buat dia tinggalkan juga tim tu. Antara sebab utama dia belah daripada Porto pasal bapak dia. Sebelum ni, ada cerita dia pergi parti sampai lebih daripada time yang kelab bagi. Tapi bapak dia cakap benda tu tak betul. And even bapak dia sendiri tegaskan banyak fakta yang salah keluar dekat media. Bapak dia sendiri waktu tu salahkan pengarah komunikasi Porto, Francisco Marquez, yang bagi statement tak betul. Tapi last dia belah tinggalkan Porto. Dengan Liverpool, dia punya debut untuk tim sekali datang dengan first assist untuk tim, which is masa Liverpool lawan Cardiff. Tapi untuk EPL pula, dia jumpa Norwich, itu first goal yang dia collect untuk Liverpool. Bagi aku, dia ni memang lebih kepada playing style macam Sadio Mane dulu kat Liverpool. Boleh main kiri kanan, tapi banyak berat kat kiri, and then kaki pun kiri kanan hidup. Setiap kali turun padang, ada impact. Dan cakap waktu kat era Klopp dulu, habis zaman Sadio Mane, memang rebuild yang betul lah untuk Liverpool bila bawa masuk Luis Diaz ni. Hasil dia datang situ memang nampak obvious untuk tim. Walaupun nama dia tak sebesar Mo Salah, lepas tu attention media pula tak selalu pergi kat dia macam apa yang Darwin Núñez dapat. Tapi Diaz memang ada role yang crucial untuk Liverpool. Kalau tengok by game pun, lebih 100 kali dia main kat dalam Premier League dalam tempoh 3 tahun. Gol pun banyak, gol yang penting yang dia score. Macam aku fans MU ni, bila tengok Luis Diaz ni, bayang-bayang lagi waktu member score kat Old Trafford. Selalu juga dia datang dalam game-game penting, score gol-gol crucial untuk tim. Dekat Anfield, dia dah rasa semua trofi domestik. Premier League dah rasa, FA Cup pun dah rasa, Carabao Cup pun sempat ambil. Cuma ralat sikit sebab masa musim 21-22, Liverpool possible nak collect quadruple. Maybe tim pun dah lunyai, pulun banyak game dalam satu season. Time tu Premier League nombor 2 sebab kalah 1 poin dengan Manchester City. And then dekat Champions League pula, kalah final dengan Real Madrid. Lepas Liverpool menang Premier League, bawa Arne Slot musim lepas, aku rasa ramai yang tak expect Luis Diaz akan tinggalkan tim. Yelah, banyak attention pergi yang macam aku cakap tadi. Darwin Núñez dah start ada bunyi masa dia nak pergi Arab. Tambah pula dengan apa yang jadi dekat Diogo Jota. Memang tak nampak bunga-bunga Luis Diaz ni akan belah tinggalkan tim. Walaupun Bayern Munich, Barcelona semua dah start usaha dia ni. Tapi dipendekkan cerita, 30 Julai hari tu Diaz official join Bayern Munich. Sign kontrak 4 tahun, dia jadi player ketiga paling mahal untuk Giant Jerman tu. Duduk belakang Harry Kane dan juga Lucas Hernandez.
So far, Diaz memang betul-betul tengah enjoy tempoh dia dekat Allianz Arena. Goal contribution dia tu memang belum sampai 15 lagi, still consider cukup baik. Sebab kita tahulah kat Bayern tu, kalau bab gol, memang semua Harry Kane dah tapau. Cuma aku terfikirlah bila tengok Bayern Munich sekarang, 2-3 season lepas, tak pernah terfikir dek akal, tak pernah terbayang pun satu hari nanti Bayern Munich punya front three datang direct daripada kelab Premier League. Contoh macam sekarang ada Luis Diaz, Michael Olise, Harry Kane. Nak cerita pasal Michael Olise, tahu-tahu sampai je daripada Crystal Palace. Benda random tu. Tapi hasil dia, last season menang balik Bundesliga. Lepas, season sebelum tu, Bayer Leverkusen dah tapau. Even season sekarang ni pun, dari time aku tengah borak ni, masih lagi belum seri kat Bundesliga, belum kalah. Menang semua straight. Cukuplah cerita pasal Luis Diaz. Tapi korang, jangan lupa pula tengok video aku yang lain. Sambil-sambil tu, lepas tengok ni, yang mana belum subscribe, subscribe. Yang mana belum komen, komen. Letak suggestion. Nama player mana yang kau nak kita borak. Kita dengarlah pelan-pelan. Lambat ke, cepat ke, slow-slow kita try.